Pernah dengar orang cakap fikir positif je, nanti semuanya okey. Tapi realitinya, tak semua benda selesai dengan ayat tu. Pakcik dah jumpa ramai orang, dari budak muda yang baru kerja, sampai yang dah berpuluh tahun makan gaji, yang tersangkut dalam hidup sebab fikir positif tanpa pelan realistik. Contohnya ada anak muda yang kata, saya yakin rezeki akan masuk. Allah Maha Pemberi. Bagus. Tapi bila tanya simpanan ada berapa, dia senyum kosong. Tak salah yakin pada rezeki, tapi yakin tu kena datang dengan usaha dan sistem. Nabi pun ikat unta dulu sebelum tawakal. Zaman pakcik muda dulu pun pakcik fikir macam tu. Masa gaji ciput, pakcik selalu doa gaji naik. Tapi bila gaji naik, belanja pun naik, duit tetap bocor. Sebab pakcik fikir, nanti ada jalan lah. Tapi jalan tu takkan muncul kalau kita tak mula langkah. Itu bukan positivity, itu escapism. Fikiran positif yang betul bukan sekadar harapan kosong. Tapi macam ni, aku susah sekarang tapi aku boleh ubah sikit demi sikit. Aku tak tahu semua benda tapi aku sanggup belajar. Aku pernah gagal tapi aku masih hidup. Masih ada peluang. Kau nampak beza? Satu harapan palsu, satu lagi mindset. Nak bertindak. Pakcik selalu pesan, fikiran positif tak akan buat kau kaya. Tapi dia akan buat kau nampak pintu. Dan bila pintu tu terbuka, hanya tindakan yang boleh bawa kau masuk. Dan jangan risau. Dalam part 2 nanti, pakcik nak kongsi strategi pelik tapi berkesan. Macam mana orang biasa boleh trick otak dia untuk jadi lebih kuat, walaupun hidup tengah sempit.